Kepada Bapak Mualim, tolong barang bantuan masyarakat. Hai, Assalamualaikum, semua sihat? Saya rasa juga rasa lucu pun ya. Sebab sendiri buat, yang salah sendiri yang bongkar, sendiri yang bagi tahu, sendiri yang mencabar seolah-olah orang lain salah, dia betul. Orang dah cakap, orang dah kata itu salah, dia betul juga. Sebab atas misi kemanusiaan, dia ingat boleh keluar dekat negara lain, pergi kutip-kutip derma, bawa misi kemanusiaan. Dia ingat ni zaman Jepun, dia ingat. Dia ingat orang tu bodoh lah, dia ingat kan. Dia semua ada sistem. Dia kena ikut undang-undang. Kalau dia tak ikut undang-undang, dirayulah macam mana pun. Sebab kebocoran itu memang bermula dekat Malaysia, lagi dah mula kebocoran itu. Jadi dia nak bawa masuk ke Indonesia. Sampai dia mencabar ni Pak Prabowo. Sebab tak bagi masuk. Pak Prabowo tak bagi masuk ke Indonesia sebab benda itu salah lagi daripada Malaysia. Daripada Malaysia tu, kutipan tu dah salah. Sebab itulah dia tak boleh nak masuk ke. Cumanya sebab kutip atas dasar kemanusiaan, tak naklah memperbesarkan benda tu. Orang tu kira beradab lagi dengan kita, supaya kita tu lah begitu. Tetapi bila dah jadi macam ni, dah sampai saya sendiri dah tegur. Saya sendiri secara peribadinya sudah menegur. Jadi kepada pemerintah Indonesia, Pak Prabowo, Menteri Keuangan dan siapa yang terlibat, saya harap ambil tindakan tegas dan siasat bank yang mengumpul dana di atas nama Yayasan Sabina Aceh Melaya, iaitu BSI. BSI ke QRIS ke apa-apalah, saya minta disiasat secara telus, secara tegas. Ini tidak boleh dibiarkan kerana beliau mengutip dana di Malaysia, tidak ada apa-apa kebenaran daripada Malaysia. Jadi saya mohon tindakan ini diambil tindakan tegas sebab ia adalah telah melanggar undang-undang dua negara. Ia bukannya perkara kecil. Bila kita dah larang, dia lagi besar. Bila kita larang, dia lagi besar. Sekarang mempersoalkan Gubernur pula Mualim. Jadi kepada Gubernur Aceh, saya secara peribadinya memohon kepada Bapak Mualim mengambil tindakan tegas terhadap Saiful Bahari, warga Aceh ini, kerana sudah ditegur. Saya sendiri telah menegur beliau, tetapi beliau masih lagi menyalahkan pihak-pihak